lelaki warga India ditahan polis selepas dipercayai terlibat dalam kegiatan mencuri kabel milik Telekom Malaysia dalam satu serbuan di daerah Taiping pada 18 Mei lalu. Suspek yang berusia antara 35 hingga 39 tahun itu diberkas sekitar jam 7.30 pagi hasil tindakan unit MPV dan URB Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Taiping ketika menjalankan rondaan cegah jenayah. Menurut kenyataan media polis di Raja Malaysia PDRM daerah Taiping, ketika serbuan dijalankan, 2 suspek sedang memotong kabel Telekom Malaysia, manakala 3 lagi suspek dipercayai mengangkat kabel berkenaan ke dalam sebuah lori. Siasatan awal mendapati semua suspek dipercayai merupakan ahli sindiket yang aktif menjalankan kegiatan mencuri kabel bawah tanah milik Telekom Malaysia di sekitar daerah Taiping. Polis kini sedang mengesan beberapa lagi ahli kumpulan yang masih bebas bagi membantu siasatan lanjut kes berkenaan. Adakah anda penjawat awam? Perlukan bantuan kewangan? Tak perlu pening lagi. Angkatan Jati Diri, institusi kewangan yang diiktiraf kerajaan, sedia membantu anda. Proses mudah, kelulusan pantas. Bantuan kewangan dalam masa singkat. Nak tahu lebih lanjut? Mudah saja scan QR code di skrin sekarang. Tertakluk kepada terma dan syarat.